Orang dulu-dulu buat kuih raya berbalang-balang, sekarang ramai suka beli je. Along masih rajin buat sendiri sebab kepuasan dia memang lain. Rapuh, wangi dan berlemak. Jom pergi beli barang-barang dulu. Berapa, Dek? Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 250 gram kacang gajus, kita sangai dia and then sejukkan seketika lalu kita pisah sampai hancur. 140 gram vegan butter ataupun boleh gunakan margarin juga. 170 gram gula icing. 1 sudu kecil garam untuk bagi dia rasa berlemak sikit. Kita mix well dia sampai sebati macam ni. Ayak tepung gandum, serbuk kacang gajus tadi tu masukkan, mix well dan uli sampai dia sebati. Tabur sedikit tepung dan lepihkan dough tu lebih kurang sampai setengah inci macam tu lah. Tekap dia ikut acuan, saya guna yang bentuk anak bulan ni sebab dia sesuai lah dengan bentuk kacang gajus dan juga tema raya kan. Akhirnya kita sapu susu soya atas cookies sebelum kita letakkan kacang gajus. Dan tekan sikit manja-manja macam tu lah. Kacang gajus tu kita belah dua ya. And then kita preheatkan oven dulu, suhu lebih kurang 170 hingga 180 Celsius. Bakar dia selama 12 hingga 15 minit sampai kuning kemasan. Naik cantik macam ni, bau dia buat sampai jiran-jiran tanya tengah buat kuih raya ke tu. Sehijau Ramadan.